Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk hari ni ada yang customer yang minta tolong saya untuk minta tolong pasang lah. Dia pasang tak jadi. Dia dah beli antena parabolik apa semua, pasang-pasang tak ada dapat signal apa-apa. So untuk hari ni saya nak pergi selesaikan masalah lah. Dia dah beli barangnya macam mana kita tak tahu. So nanti dah sampai tempat yang kita dah buat pemasangan tu, kita akan tengoklah barang yang dia beli ni macam mana, yang dipasang tak dapat. Okay, jom lah, let's go geng. Lokasi yang saya nak buat pemasangan ni memang agak dalam. So memang duduk atas bukit lah kalau diikutkan dalam kategori rumah sini. Ni area macam orang panggil kawasan orang asli lah. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, antena parabolik dia letak dekat bawah. Memang kalau kata buat pemasangan macam ni, mana-mana yang beli memang tak akan dapat lah signal. Kalau dapat pun tak apa nak stabil. Tuan rumah ni dia gunakan modem wifi jenis G10 yang warna biru ni. So kalau ikutkan penyambungan dia apa semua ni betul dah ni. Daripada segi untuk kelajuan, kita akan cuba try buat speed test lah. Untuk kelajuan dia ada waktu dia okey, ada waktu dia yang tak okey. So yang tu je lah yang dia bagi tahu. Tu dalam keadaan sekarang ni, kalau kata kita buat pemasangan belum lagi, dan dia dah buat pemasangan ni, untuk speed yang dia dapat ni dalam kategori, saya tak pastilah dalam kategori dalam keadaan macam mana kan. Tapi situasi dia, ada kalau waktu dia okey, ada kalau waktu dia tak okey. So yang tu yang dia maklumkan lah. Lagipun dia pacak dekat bawah tu memang susah juga kadang-kadang signal ni nak stabil. Ibarat macam baik kita letak modem je dekat bawah kalau dalam keadaan macam tu. So penyambungan modem kalau kita tengok betul, cuma kabel lah. Kabel ni kabel kecil, saiz kecil, panjang pula dia beli dalam 20 meter. So situasi untuk signal tu loss mungkin akan ada lah. Speed pun orang kata boleh dapat, tapi dalam keadaan yang tak apa nak okey sangat. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan buat lah pemasangan. Kalau mana-mana yang nak beli barang sendiri ni, kena hati-hati lah kalau kata nak beli tu. Kadang-kadang beli tengok lah, kabel terlampau panjang sangat. Untuk saiz kabel ni pula kecil. So LMR 240 ni memang saiz kecil. Dia punya panjang pula dalam 20 meter. Memang kebanyakan memang akan loss jugalah kalau biasa ni yang buat pemasangan dengan menggunakan kabel yang panjang-panjang dengan saiz kecil ni. Untuk antena parabolik ni saya dah siap setting. Ni saya buat speed test, uji speed test lah, tengok dia dalam keadaan stabil ke tak. Dalam keadaan sekarang ni kalau kita tengok dah boleh dapat lebih daripada yang tadi lah. So speed boleh capai lebih dalam 70 lebih macam ni. So kita try buat lagi sekali.
So untuk speed boleh capai lebih kurang dalam 70 ke 80 Mbps macam tu lah. So dah tak ada masalah lah. Kalau ikutkan sebelum ni tuan rumah kata nak dapat 20 Mbps pun susah. Hanya dapat kadang dalam 1, 2, 3 Mbps macam tu je. Tadi saya buat speed test dapatlah dalam 20 Mbps sebelum kita buat pemasangan. So lepas kita dah buat pemasangan yang cantik-cantik, signal tune apa semua, so kita dah dapat speed lebih kurang dah stabil kepada 70 ke atas. Kalau paling rendah pun dalam 50 Mbps macam tu lah. So dah tak ada masalah lah. Tuan rumah dah boleh guna internet yang lebih stabil lepas ni. Okey, selesailah tugasan saya hari ni. So dah tak ada masalah, signal pun dah dapat okey. Yang pastinya tuan rumah dah boleh guna internet dengan kelajuan yang orang kata lebih kurang dalam tinggi jugalah untuk kawasan macam ni dalam keadaan yang stabil lah. Kawasan memang betul-betul keliling atas bukit. Memang pokok-pokok pun memang bersepah atas ni. Okey, yang mana yang nak cari saya untuk buat pemasangan antena parabolik, boleh pergi dekat saya punya ruangan description, ada saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang ada TikTok ataupun Facebook, boleh orang kata follow juga saya dekat sana. Okey, so sampai dekat sini sajalah untuk video saya hari ni. Kita akan berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.